Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asmaul Husna yang 78. Al-Wakil. Wakil, mana jadi wakil? Yang kita paham sekarang ini wakil rakyat. Tapi sepatutnya wakil itu nama Allah. Maka manusia menjadi wakil di dunia ini adalah wakil Allah. Tinggi ni martabat manusia ni. Bukannya dia menjadi wakil Allah di dunia. Atas nama Allah bagi wakil. Allah tu taklah nampak kesana sini, tapi yang nampaknya manusia. Dia bertanggungjawab hal kerja-kerja kebajikan dan kebaikan ni yang dilakukan oleh manusia kalau dia mengikut perintah Allah. Itulah dikatakan dia sebagai wakil. Termasuklah menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat juga mengikut perintah Allah. Kerana wakil itu ada hubungan dengan Allah dan juga hubungan rakyat. Hubungan Allah adalah merupakan amanah Allah untuk menjadi seorang wakil. Dengan rakyat dia ingin berhubung dengan orang ramai untuk menjalankan amanah, tanggungjawabnya. Sebab itu dia adalah hubungan baik dengan Allah dan juga hubungan baik dengan rakyat. Tak salah. Sebab dalam hukum Islam tu hak tu ada dua. Hukukullah wa hukukul adami. Hak Allah dan hak manusia. Hak Allah yang betulnya, contohnya hal semayang. Itu solid hak Allah. Hak manusianya tanggungjawab pada orang Islam yang kaya mengeluarkan sebahagian hartanya untuk keluarkan zakat. Zakat itu tidak akan keluar melainkan dia kena bagi pada orang yang tertentu di golongan punya golongan asnaf dia, termasuk golongan fakir miskin. Itu yang sabit dengan manusia. Dia ada yang jadi wakil. Dan juga dia sebagai wakil itu dia kena cakap benar atas ketentuan perkara, sama ada sabit dengan agama maupun sabit dengan kehidupan manusia di dunia. Jadi agama Islam ada hubungan kedua-duanya sekali. Perkara yang sabit dengan Allah dan sabit dengan manusia. Sebab itulah dikatakan agama Islam atau din Islam itu adalah Islam the way of life. Islam itu adalah agama yang untuk kehidupan manusia di dunia. Bukan akhirat saja, di dunia ini dulu. Kebaikan nak dibuat tu ada di dunia. Dia kena buat sesuatu. Sama ada hubungan kait dia dengan Allah semayang tadi, hubungan dengan manusia, dengan ibu bapa, dengan anak, dengan suami, kan nampak pergerakan. Percakapan dia, perbuatan dia, tindakan dia, ataupun dengan isteri, bukan dengan suami sajalah. Bila Islam ni tidak imbal balik. Tanggungjawab isteri kepada suami, suami kepada isteri. Ada. Itu pun termasuk jadi wakil Allah juga. Lepas diangkat nikah tu, jadi wakil tu. Sahkan akad nikah tu mengangkat tu. Hak tanggungjawab itulah terletak pada angkat ada tanggungjawab suami dan ada tanggungjawab isteri. Dia pun dah lepas daripada keluarga. Bukan lepas langsung, maknanya dah ada orang yang nak dibawa, anak ditanggung. Tanggungjawab suami hal nafkah. Beberapa kali saya cakap punya itulah. Semua soal nafkah, soal keuangan ni suami. Sebab itulah seorang jadi suami dia kena ada keuangan yang cukup untuk perbelanjaan rumah tangga. Ayah pun tak cukup juga, tapi isteri ada juga boleh bantu. Isteri, keuangan isteri dalam rumah tangga ni dia sebagai membantu, menolong. Kesian kat suami ni. Itu dikatakan wa ihsan. Dia boleh bantu banyak anak pun sampai habis pun apa. Maknanya begitu. Tapi dia pun kena ada hak dia nak simpan, nak apa, nak beli sesuatu, apa benda yang dia nak untuk diri dia, untuk keluarga dia, mana dia boleh. Dia buat amal ibadat, nak pergi umrah, haji, nak pergi ziarah ke mana ke, dia boleh. Untuk melancong ke Australia ke. Maknanya dia ada kena ada boleh mencari keuangan yang untuk diri dia, ataupun dia dapat support perbelanjaan daripada orang lain. Itu hak isteri. Isteri atas suami memberi ketaatan, atau dalam istilah yang lain melayani.
yang pandai melayan ni. Macam pelayan lah. Tapi ada hak tanggungjawab pelayan tu, dia untuk customer dalam buat perniagaan dia. Ini rumah tangga, hidup buat selama-lamanya ataupun sepanjang hayat mana ada hubungan baik. Itu termasuk bagi manusia suami isteri itu ada sebagai wakil Allah. Tanggungjawab manusia itu Allah, dan Allah akan persoalkan di hari akhirat nanti tentang tanggungjawab amanah yang diberikan, termasuklah amanah kahwin. Tuhan kata kahwinlah kamu 2, 3, 4, tapi mestilah berlaku adil. Kalau tidak dapat berlaku adil, memadailah dengan 1. Itu ayat yang selalu bacanya sepenuh. Tapi kalau baca awal ya, 2, 3, ayat akhir itu tak baca tinggal. Ayat akhir itu sebenarnya nak kaitkan supaya berlaku adil. Keadilan itu pasti. Kalau tidak, tak boleh kahwin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.